20 tahun. Rekod itu masih lagi dipegang. Terus dimulakan 400 meter akan membawa kepada satu strategi yang luar biasa, tapi saya boleh katakan akan ada yang akan terus saja memecut cukup laju dari awalnya. 100 meter yang terakhir tidak memberikan peluang kepada mereka yang lain untuk terus saja berada di kedudukan yang pertama, sambil adanya juga Shanchana dan juga Tay Xuan Min. Jadi 1-2-3 untuk Alia Najihah. Di wilayah persekutuan, Fatimah Amara akan berada di lorong yang pertama. Sambil itu, ini adalah catatan masa untuk kesemua pelari dengan Alia Najihah seorang saja sub 59, iaitu 58.22 saat.